Susah ke sebenarnya kita nak letak harga yang kena, yang betul untuk produk yang kita jual? Macam ni, cerita dia, kalau kita nak jual barang tu harga RM49, kita kena pastikan RM49 itu berbaloi untuk orang bayar. Sebab apa tuan-puan? Sebab mahal dengan murah ni subjektif. Ada orang kata RM49 tu mahal, ada orang kata RM49 tu murah. Kecuali cerita dia macam ni, cerita dia kalau memang produk tu normal price dia RM12, kita nak jual harga RM49. Itu orang tak payah fikir panjang, memang orang dah cok mahal terus. So bila dah cok mahal, kita nak suruh orang rasa berbaloi tu macam mana? Nombor satu, branding tu sendiri. Branding produk ke, branding kita sebagai penjual ke, itu nombor satu. Nombor dua, dengan cara penyampaian kita, presentation kita. Itu penting Kalau tak, orang akan cakap mahal. Dia punya rupa, look and feel dia tu, dia punya packaging dia, itu semua main peranan untuk memastikan produk kita boleh dijual dengan harga lebih mahal daripada harga market.